tengok apa yang tertera dekat slide tu. Huruf vokal. Okey. Okey, huruf vokal Rumi terbahagi kepada berapa? Okey. A, E, I, O, U. B, 5. Okey. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Dah dengar tak lagu tu? Okey, kita nyanyi sama-sama. Okey. A, I, E, O, U. Okey, boleh? Okey, tengok huruf vokal Rumi terbagi kepada 5. Okey, huruf I ada 2. Okey, huruf I ada 2, iaitu I pepet dan I taling. Okey, manakala huruf vokal Jawi, okey, ada 3. Nampak? Huruf alif, waw, ya. Okey, huruf alif mewakili huruf apa Rumi dia? A dan I pepet. Okey, manakala huruf waw mewakili huruf Rumi U dan O. Okey, manakala huruf ya mewakili huruf Rumi I taling dan I. Okey. Berapa huruf vokal Jawi? Ada berapa? 3. Alif, waw, ya. Okey, boleh ingat? Alif, waw, ya. Okey. Okey, sebenarnya hari ini kita nak belajar tidak Al-Quran bahagian tajwid. Okey, huruf mad asli. Huruf mad asli. Inilah huruf dia. Ada berapa ni? 3 Okey, ada 3. Okey, kita pergi ke seterusnya, slide seterusnya. Okey. Mad asli. Pernah dengar tak sebelum ni? Mad asli. Okey. Apa maksud mad asli? Okey, memanjangkan bacaan pada huruf mad. Okey, yang 3 huruf tadi itulah. Awak pasti panjang. Huruf alif, waw dan ya. Okey, kita tengok berapa kadar bacaan. Okey. Berapa harakat? 2 harakat. Okey, ingat 2 harakat sahaja kadar bacaan dia. Bukan 3, bukan 4, bukan 5, 2 sahaja. Okey, selain mad asli, okey, mad asli juga dikenali sebagai mad tabi'i. Apa kelas? Mad tabi'i. Okey, mad tabi'i kelas. Kita pergi pula contoh daripada ayat Al-Quran, okey, yang ada huruf mad asli. Okey, tengok slide. Okey, huruf pertama, huruf apa? Okey, alif. Okey, contoh kat sini. Okey, amrina. Okey, boleh tak ikut Ustazah? Okey, okey. Wahid, isnani, salasa. Amrina. Okey, nampak tak huruf alif yang bersambung dengan huruf nun tu? Okey, yang warna merah tu kan? Okey, berapa bacaan dia? 2. Okey. Lepas tu kita tengok huruf kedua. Okey, huruf kedua kita tengok
kedua huruf waw. Okey, tengok huruf waw. Okey, perkataan dia ya'maluna. Okey, ikut ustazah. Ya'maluna. Ya'maluna. Nampak tak huruf waw tu? Kan? 2 rakaat kan? Okey, pergi ke huruf yang ketiga, huruf ya. Tengok contoh dia. Okey, tasmati'a. Tasmati'a. Okey. Okey? Okey, boleh? Okey. Kita pergi balik semula untuk huruf alif. Okey, cara bacaan dia fathah. Tahu tak fathah tu apa? Fathah tu baris atas. Okey, kita pergi dekat yang kedua. Huruf waw, bacaan dia dhammah. Okey. Dhammah tu baris depan. Okey, huruf ketiga huruf ya, bacaan dia kasrah. Okey. Sekarang ni ustazah nak ustazah nak pilih 2 orang. 2 orang daripada awak. Okey, boleh tak bagi contoh lain daripada ayat Al-Quran? Okey, ada dia. Okey, bagi ustazah satu contoh huruf alif. Qala. Kelas qala. Betul tak? Betul tak? Okey, betul. Pandai. Qala. Okey. Okey, untuk huruf waw. Okey, dia boleh bagi tahu ustazah? Okey, apa dia? Tak dengar kuat sikit. Okey, duna. Betul tak? Kelas? Okey. Okey, sekarang awak faham tak lagi tajuk kita hari ini? Okey, ustazah nak nak tengok awak faham ke tak? Okey. Kita ulang balik. Okey, sekarang ni apa maksud mak asli? Tadi apa maksud mak asli? Berapa panjang harakat dia? Okey, apa huruf mak asli? Waw ya. Okey, lagi sekali. Alif waw ya. Okey, huruf alif tadi bacaan dia apa? Macam mana? Itu contoh dia, bacaan dia fathah. Okey, kalau huruf waw bacaan dia Dhammah. okey, pandai, dhammah. Kalau huruf ya? Okey. Lagi. Selain mat asli dikenali juga sebagai mat pandai lagi kuat sikit kelas mat. Okey, sekarang ni ustazah baca balik contoh. Okey, awak tentukan yang ustazah baca contoh ni huruf apa. Okey, boleh? Okey. Ya'maluna. Huruf apa? Okey, pandai. Wow. Tasmati'a. Ya. Okey. Qala. Alif. Duna. Waw. Amrina. Alif. Okey. Faham tak? Okey. Okey, sekarang ni ustazah nak awak pula sebut balik. Okey, contoh huruf alif. Siapa tahu contoh huruf alif? Ayat ada dia sebut tadi. Cepat. Lagi sekali. Qala. Okey, lagi. Huruf alif yang kedua. Ada tadi yang contoh dekat slide tu.
Amrina. Dipendek jenah yang panjang. Amrina. Amrina. Okey. Lagi untuk huruf waw. Dia sebut tadi. Ya'maluna. Okey, ya'maluna dekat slide. Yang dia sebut tadi? Kelas apa? Okey, pandai. Okey, huruf yang ketiga, huruf ya. Apa contoh dia? Okey. Tas parti. Okey, boleh? Okey. Kelas. Okey. Memandangkan kita ada masa lagi, okey, kita sebutkan lagi contoh-contoh lain Okey. Sekarang awak ikut ustazah. Contoh huruf alif. Kulna. 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 Okey. Contoh huruf ya. Syadid. 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 Okey, kalau untuk huruf waw, siapa ada contoh? Kakak. Pandai. Wakudu. Tepuk tangan dekat kakak. Okey, nama apa? Sharifah. Wakudu. Boleh? Kita dah belajar tadi. Mat asli ada berapa huruf? 3. Okay, yang pertama sebutkan. Alif. Waw. Ya. Okay, kalau kita jumpa huruf alif, waw dan ya, apa nama hukum tajwid ni? Mat asli. Okay, kalau kita jumpa dalam Al-Quran, kita kena baca? Kena baca panjang. Sebut. Panjang. Okay, berapa harakat? 2 harakat. 2 harakat. Bila kita jumpa dalam Al-Quran kalimah tu ada alif, waw dan juga ya, kita kena baca panjang 2 harakat. Faham? Faham. Okay, jadi selepas ni saya akan tunjukkan dekat awak beberapa kalimah, potongan kalimah daripada Al-Quran. Dan saya akan sebut, awak Ikut. boleh faham? Boleh. Okay, nampak tak bersemangat lah kelas ni? Okay, kelas. Oh, yes. Okay, perkataan yang pertama. Okay, nampak? Okay, saya sebut, lepas tu awak Ikut. Okay. Fazadahum. Fazadahum. Okay, lagi sekali. Fazadahum. Fazadahum. Okay, sebutkan dekat saya, dalam kalimah ni mana huruf mat dia? Alif. Macam mana awak tahu alif? Sebab kita baca panjang. Okay, dekat sini awak nampak tak tulisan huruf yang warna merah? Nampak. Jadi yang itu adalah huruf Mat asli. huruf mat untuk alif. Okay, seterusnya. Okay, nampak tak? Nampak. Okay. Saya sebut, awak Ikut. Qadiru. 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 Okay, macam mana kita nak baca 2 harakat tu? Kita kira guna Jari. Okay. Qadiru. Qadiru. Okay, semua orang buat. Qadiru. Qadiru. Okay, kalau perkataan ini, huruf mat dia apa? Ya. Huruf? Ya. Macam mana awak tahu? Sebab Sebab dia baca panjang. Baca panjang. Dan saya dah warnakan merah dekat huruf Ya. ya. Okay, sebut sekali lagi. Qadiru. Qadiru. Okay, seterusnya.
Seterusnya, tengok dekat depan. Nampak yang belakang nampak? Nampak. Okey. Azabun. 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 Okey. Dekat sini mana huruf mat dia? Alif. Ah? Alif. Macam mana nak kira harakat dia? Guna jari. Okey, semua kelas semua buat. Azabun. Lagi sekali. Azabun. Okey. Huruf A. Alif. Okay. Seterusnya. Okay. Seterusnya. Nampak? Nampak. Okey. Ikut saya baca. Muhitu. 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 Okey, dekat sini huruf mat dia huruf apa? Ya. Huruf Ya. Kita baca Jam. Dekat mu ni kita baca panjang tak? Tak. Kenapa kita tak baca panjang? Sebab tak ada huruf mat asli. Sebab tak ada huruf mat Asli. Dekat huruf apa yang ada mat asli tu? Dekat huruf ha. Dekat huruf Ha. Ha ni baris apa? Bawah. Jadi kalau baris bawah kena huruf Ya. faham? Faham. Huruf ya. Betul tak kalau saya letak kat sini? Saya Salah. letak dekat mana? Kiri ke kanan? Kiri. Kat kiri. Okey. Seterusnya, Astagfirullahaladzim. tengok perkataan ni. Okey, nampak? Nampak. Nampak? Nampak. Okey. Ikut saya baca. Rasikin. 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 Okey, dekat sini mana huruf mat dia? Alif. Ah? Alif. Kalau huruf alif, dia mesti baris apa? Atas. Kalau dia baris doma, baris depan, boleh tak kita letak alif? Tak boleh. Tak boleh. Kalau alif sebelum dia mesti baris Atas. Okey, dalam Al-Quran ada berapa baris? 3. Okey, 3. Yang asas ada 3. atas. Atas, bawah, depan. Kalau tanwin, tanwin atas. Tanwin bawah, tanwin depan. Okey. Untuk perkataan seterusnya, tengok sini. Okey. Yakzibuna. Yakzibuna. Okey, semua orang sebut ya, buka mulut. Tengok mulut saya. Yakzibuna. Yakzibuna. Kalau yang ini mana huruf mat dia? Wow. Huruf waw. Huruf waw. Baris sebelum dia baris apa? Depan. Baris depan. Boleh tak kalau saya letak ba ni baris bawah, lepas tu saya letak waw kat sini? Tak boleh. Lagi sekali sebut 1, 2, 3. Yakzibuna. Bagus. Pandai. Betul tak kalau saya letak kat sini? Salah. Kalau saya letak dekat sini? Betul. Betul. Okey. Wah. Perkataan yang seterusnya. Okey, sebelum kita sebut, saya nak awak nyatakan dulu apa huruf mat yang awak nampak. Wow. Wow. Okey, kita sebut sama-sama. Boleh ke tak boleh? Boleh. Semangat. Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey. Yaj'aluna. 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 Dekat huruf jim ni kita kena ada bunyi qalqalah. Yaj'aluna. Yaj'aluna. Okey. Huruf mat dia apa? Wow. Huruf waw.
Jadi kita tampal dekat sini. Salah. Kita tampal dekat sini. Salah. Kita nak kena tampal dekat mana? Tengah-tengah. Dekat tengah. Tengah. Okey. Untuk perkataan yang terakhir. Oh my God. Ini adalah perkataan yang terakhir yang saya akan tunjukkan dekat awak. Okey. Ikut saya baca. Fiha. 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 Okay, dekat sini ada berapa huruf mat? 2. Sebutkan dekat saya huruf mat yang pertama apa? Ya. Lagi satu. Alif. Kalau kita jumpa perkataan ni, kita kena buat apa? Jumpa yang alif ni. Kena panjangkan bacaan. Panjangkan bacaan sebanyak berapa harakat? 2. 2 harakat. Boleh faham? Boleh. Jadi yang ini saya nak tampal dekat ya. Betul tak kalau saya tampal kat ya? Betul. Kalau saya tampal dekat alif? Boleh. Kalau saya tampal dekat waw boleh? Tak boleh. Boleh. Okey. Jadi, tengok depan semua. Ini adalah contoh-contoh kalimah yang mempunyai bacaan Mat asli. mat asli. Saya ulang sekali lagi. Mat asli ada 3. ada 3. Sampai bila-bila hanya ada 3. yang pertama. Alif. Waw. Ya. Bagus. Tepuk tangan untuk diri awak semua. Okey. Sekarang, boleh tak kalau saya nak minta beberapa orang baca perkataan yang saya tunjuk dekat depan? Boleh ke boleh? Boleh. Okey, seterusnya kita nak buat aktiviti. Saya tunjuk perkataan, awak boleh angkat tangan. Siapa yang rasa dia nak jawab? Faham? Okey, untuk perkataan yang pertama, perkataan ini. Siapa nak jawab angkat tangan? Okey, yang belakang ada Mikael. Sila baca kuat-kuat bagi kawan-kawan dengar. Azabun. Okey, kawan-kawan ikut. Azabun. Okey, betul ke salah? Betul. Betul. Tepuk tangan untuk Adam. Okey, seterusnya perkataan yang ini. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Okey. Hadif Arin. Cuba baca. 1, 2, 3. Yaj'aluna. Lagi sekali. Yaj'aluna. Okey. Cubaan yang baik tapi ada sedikit kesalahan yang saya betulkan. Okey, yaj'aluna. Okey, yang dekat lu yang kita baca Jauh. sebab apa? Sebab lepas lam ada waw, bukan Sebab lepas ada ain. huruf mat asli, huruf waw. Okey, Hadif, saya baca awak ikut. Yaj'aluna. Yaj'aluna. Okey, kawan-kawan ikut. Yaj'aluna. Okey, betul ke salah? Wow. Tangan. Okey. Seterusnya perkataan yang ketiga. Saya nak tunjuk perkataan ini. Siapa nak baca? Okey, kita ambil yang perempuan pula. Okey, yang belakang. Syakila, sebutkan. Fiha. Lagi sekali. Fiha. Okey. Ada sedikit pembetulan. Cubaan yang baik. Ikut saya baca. Syakila, dengar saya baca. Kemudian awak ikut. Fiha. Fiha. Lagi sekali. Fiha. Okey, bagus. Huruf mat ada berapa kat sini kelas? 2. Huruf apa? Ya. Ya dan alif. Kelas ikut sama-sama. Fiha. Fiha. Okey. Untuk perkataan seterusnya, saya nak tunjuk perkataan ini.
Siapa nak jawab? Turun tangan. Okey. Siapa nak jawab? Okey, yang pakai tudung pink hari ni. Nama dia Rina. Boleh bangun dan sebutkan? Lagi sekali. Betul ke betul? Betul. Okey, kelas ikut sama-sama dengan Rina. Rina sebut sekali lagi. Okey, kelas ikut. Yaktibuna. Okey, seterusnya perkataan yang terakhir untuk hari ni saya nak perkataan ini. Oh my God. Siapa nak baca? Okey, untuk perkataan terakhir kita ambil yang depan tu lah. Hakimi. Boleh baca? Kuat sikit suara. Salah ke betul? Betul. Betul ke betul? Betul. Okey, sebut sekali lagi. Fazadahum. 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 Okey, tepuk tangan untuk semua sekali. Okey, jadi ingat dalam ingatan awak, mad asli ada 3 huruf. Alif, waw dan Ya. boleh faham? Boleh. Okey, jadi kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya untuk saya uji kefahaman awak. Okey, murid-murid, pada hari ini kita akan membuat latihan kuis mad asli. Awak dah faham kan berkenaan dengan mad asli? Okey. Apa huruf mad asli? Okey, macam mana cara bacaan mad asli? Panjang berapa harakat? Okey, sekarang Ustazah nak awak bahagikan kepada 6 kumpulan yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. Setiap kumpulan ahlinya perlu 4 atau 5 orang. Okey, boleh gerak dan masuk kumpulan masing-masing sekarang. Okey, semua dah masuk dalam kumpulan masing-masing? Okay, very good. Okay, cara macam mana nak jawab kuis mad asli? Okay, mula-mula Ustazah akan bacakan soalan. Selepas Ustazah bacakan soalan, awak perlu berbincang dalam kumpulan awak. Dalam kumpulan awak bincang sesama ahli awak jawapan yang betul. Sekiranya awak dah jumpa jawapan yang betul dan awak boleh bacakan dengan betul dan bertajwid, awak terus angkat tangan. Siapa yang pantas, Ustazah akan pilih dia untuk jawab soalan dekat depan. Jelas ke tidak? Jelas ke tidak? Okey, boleh kita mula sekarang? Okey, jom kita mula sekarang. Okey, soalan yang pertama. Berdasarkan ayat Al-Quran, tunjukkan kalimah yang mengandungi hukum mad asli dan bacakan ayat tersebut dengan betul dan bertajwid. Yang pertama, awak kena pilih jawapan yang betul. Dan yang kedua, awak kena bacakan potongan ayat itu dengan betul dan bertajwid. Okey, boleh bincang antara kumpulan awak sekarang. Sekiranya sudah ada jawapan, boleh angkat tangan. Okey, Raiz Zafir yang pantas angkat tangan, boleh ke depan. Okey, Raiz dari kumpulan berapa? 2. Okey, Raiz pergi
betul. Tekan sini. Okey. Tekan. Okey, yang kedua ada dua jawapan di situ. Okey. Betul? Okey. Ustazah nak tanya Rais. Okey. Dekat ayat ni, yang mana satu ada, yang mana satu huruf mad asli? Yang ini. Wow, very good. Okey, cuba bacakan dengan betul dan bertajwid. Baca sampai habis. Okey, very good. Berapa harakat awak panjang dekat sini? 2, very good. Okey, jawapan yang kedua. Ada huruf mad asli apa dekat sini? Alif. Okey, bacakan. An-nas. Berapa panjang harakat dekat sini? 2. Okey, betul ke jawapan Rais? Okey, Ustazah nak awak buat tepuk hebat. Okey, very good. Okey, boleh duduk. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, awak boleh bincang dahulu dengan ahli kumpulan awak. Okey, dah ada jawapan? Okey, Lisa Afra. Boleh ke depan. Okey, Lisa dari kumpulan berapa? 3. Okey, Lisa boleh klik jawapan yang betul. Okey, very good. Betul ke tidak? Okey, Lisa Afra. Huruf mad asli apa ada dekat ayat ini? Alif. Okey, cuba bacakan. Mana panjang ni? Tak panjang pun. An-nas. Okey, betul ke tidak? Okey, berapa kadar panjang bacaan dekat sini? 2 harakat. Okey, very good. Okey, boleh beri tepuk hebat. Okey, terima kasih Lisa Afra. Okey, kita masuk kepada soalan yang ketiga, ayat yang ketiga. Okey. Ilahin nas. Okey, dah bincang dengan jawapan, dah bincang jawapan dengan ahli kumpulan? Okey. Okey, Ashta. Ashta dari kumpulan berapa? Dari kumpulan 6. Okey, Ashta boleh pilih jawapan yang betul. Okey, betul. Okey, kejap Ashta. Okey, dekat jawapan yang pertama, mana satu huruf mad asli? Alif kecil. Okey, macam mana bacaan yang betul? Okey, ilahi. Okey, panjang kadar panjang bacaannya berapa harakat? 2, very good. Okey, tepuk hebat. Okey, yang ini tadi kita dah jawab. Okey, next. Okey, min syarril waswasil khannas. Okey, dah bincang dengan ahli kumpulan? Okey,
depan Noah. Okey, Noah dari kumpulan berapa? Kumpulan 4. Okey, Noah boleh cari jawapan yang betul. Betul? Okey, lagi satu. Okey, betul. Okey, Noah, kami ke depan. Okey. Okey, pada jawapan yang pertama, mana satu huruf mad asli? Okey, alif. Okey, boleh bacakan? Okey, very good. Okey, jawapan yang kedua? Yang mana satu huruf mad asli? Okey, alif. Okey, bacakan? Okey, very good. Tepuk hebat. Okey, next. Okey. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Agak-agak ada berapa jawapan dekat sini? Okey. Siapa yang nak jawab? Okey, Alfi. Ke depan. Okey, Alfi dari kumpulan berapa? 1. Okey, Alfi boleh klik jawapan yang betul terlebih dahulu. Kalimah yang mengandungi hukum mad asli. Yang pertama, fi. Yang kedua, An-nas. Yang ketiga, Allazi. Okey, very good. Okey, Alfi juga. Okey, Alfi. Jawapan yang pertama, huruf mad asli apa yang ada dekat ayat tu? Huruf apa yang ada? Huruf A, alif. Okey, baca kan? Okey, very good. Yang kedua, huruf mad asli yang huruf mad asli apa yang ada dekat ayat ni? Wow, very good. Cuba baca. Suduri. Okey, very good. Yang ketiga, huruf mad asli apa ada dekat ayat tu? Ya, very good. Okey, cuba baca. Pandai. Okey, dan yang terakhir, huruf mad asli apa yang ada dekat situ? Huruf? Ya, okey, cuba baca. Allazi. Okey, kawan-kawan, tepuk hebat. Okey, terima kasih Alfi. Okey, kita masuk kepada soalan yang last sekali, akhir sekali dalam kuis kita ini. Okey. Ada yang nak jawab? Okey. Aiden. Okey, Aiden. Aiden dari kumpulan berapa? 5. Okey, Aiden boleh? 5 ke 6 Aiden? Aiden, kumpulan 5 ke kumpulan 6? Okey, 6. Okey, boleh pilih jawapan. Okey, betul ke tidak? Okey. Okey, sekejap. Kita... Okey, yang ke-6. Tadi Aiden jawab yang mana? Wanas. Okey. Hukum mad asli apa yang ada dekat sini? Alif. Okey, cuba Aiden baca. Wanas. Okey, betul. Betul ke salah? Betul. Okey, tepuk hebat.
semuanya. Okey, kita repeat lagi sekali apa yang awak dah belajar berkenaan dengan tajuk mad asli. Okey. Mad asli ni mudah tak jumpa dalam Al-Quran? Mudah ke tidak? Okey, sangat senang untuk jumpa dalam Al-Quran. Okey, ada berapa huruf mad asli ni? 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Okey, berapa kadar panjang bacaan mad asli ni? 2 harakat. Okey, bagus. Okey, sekian. Terima kasih daripada Ustazah.